Pagi-pagi ni saya berlari sambil tengok anak-anak saya bermain dekat taman permainan. Jadi baru ni saya ada live. Dalam live tu ada seorang kawan saya lah, Ustaz Khairul Anwar. Dia bertanyakan saya, Ustaz macam okey je berniaga, macam best je. Secara ringkasnya saya jawab kat dia, okey ke tak okey ke, itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah kena tunjuk okey. Sebab saya seorang marketer, saya kena bina persepsi kepada siapa sahaja yang melihat saya, yang saya ni okey, bisnes ni buat okey. Masalah okey ke tak, itu yang tahu Allah SWT dan saya. Itu secara ringkas lah jawapan saya. Tapi masa live tu saya jawab agak panjang sikit lah. Dan yang keduanya, saya punya tugas adalah buat. Yang bagi resultnya bukan tugas saya. Yang bagi resultnya adalah tugas Allah SWT yang mentadbirkan alam. Inilah cerita awal karier saya sebagai seorang marketer, sebagai seorang peniaga. Saya ni sebenarnya okey ke tak okey? Korang rasa lah, saya ni okey ke tak okey? Kalau korang nampak saya okey dan korang rasa saya okey, sebagai seorang marketer saya dah berjaya lah bina persepsi yang saya nak bina. Kalau korang rasa saya tak okey, itu terserah kepada sangkaan korang lah.